Huh. Kerinci dah jauh berubah berbanding 15 tahun aku tinggalkan dulu. Yang tak berubah, orang-orang tempat aku ni. Pandang aku macam aku penjenayah. Kalau ada yang baik pun dengan aku. Damia anak toke kedai. Dah cantik Damia sekarang. Dulu kecil je. Kalaulah bukan sebab aku rindu Kak Mira dengan Adam, aku takkan balik sini lagi. Aku pun dah lama tak tengok kubur mak. Hai Amir. Kak Ida tak berubah dari dulu. Patutlah lelaki dia pelang. Aku dah penat pesan kat adik kau, jangan dekat dengan geng Baharin tu. Aku dah dengar pasal Baharin ni. Dulu dia ni main area Kerinci ni je, tapi sekarang ni KL dia kontrol. Kita boleh kaya kalau ikut Baharin bang. Tu duit kotor. Kepala aku ni baru nak tenang. Adam pula buat hal. Baharin nak ajak aku join dia. Aku tak mau lagi buat benda-benda tak betul ni. Aku nak jadi baik sekarang. Kau bawa abang kau jumpa aku cepat sikit Adam. Boleh pak. Tapi otak aku ni tak boleh hadap benda-benda berat. Aduh. Kau bagi tahu Baharin yang abang tak minat ikut geng dia. Adam rasa dia dah besar sekarang. Dulu dia kagum dengan aku. Hari ni dia gelakkan aku. Kata aku ni penakut. Baru kena masuk sekolah akhlak dah lembik. Dah lemah. Saya ada hidup saya sendiri. Jangan nak kontrol saya. Yang kesian Kak Mira. Dialah ganti mak sejak mak tak ada. Kau jangan kacau adik aku lagi, Baharin. Apa maksud nasib lah? Memang kita ni dah ditakdirkan agaknya ya. Ada yang baik dan ada yang bernasib buruk .